Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nasrullah bin Abdul Latif akan membincangkan bagaimana untuk membina atau menghasilkan sebuah penulisan akademik yang bermutu tinggi. Namun sebelum itu, kita perlu fahami bagaimana kita ingin menghasilkan penulisan akademik ini dengan menggunakan unsur-unsur yang amat penting untuk kita menghasilkan penulisan akademik yang tersusun ideanya dan mudah untuk difahami oleh pembaca. Jadi, unsur yang ingin saya kemukakan adalah koheren. Apa itu koheren? Koheren bermaksud kesinambungan idea yang logik dan tersusun dalam penulisan. Apabila sesebuah penulisan itu koheren, setiap ayat dan perenggan mestilah berkait rapat dan membentuk idea yang jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Penulisan akademik juga menunjukkan kematangan pemikiran seorang penulis. Hal ini kerana penulis dapat menyampaikan hujah dengan teratur tanpa melompat dari satu topik ke topik yang lain secara tiba-tiba. Sebagai contoh, jika kita membincangkan isu penggunaan teknologi dalam pendidikan, semua itu perlu kekal relevan dengan topik tersebut. Di samping itu, koheren membantu pembaca memahami mesej penulis dengan lebih berkesan. Tanpa koheren, penulisan akan kelihatan berselerak dan sukar diikuti, walaupun isi kandungannya baik. Oleh sebab itu, pelajar perlu memastikan setiap perenggan disusun mengikut urutan yang logik. Jadi, kita beralih kepada cara untuk menunjukkan konsep koheren dalam penulisan kita. Cara pertama adalah penggunaan penada wacana yang betul. Jadi, antaranya ialah kita menggunakan penada wacana seperti selain itu, oleh itu, seterusnya, di samping itu dan akhir sekali. Jadi, penada wacana ini berfungsi untuk mengumpulkan ayat dengan perenggan supaya aliran penulisan menjadi lebih lancar. Jadi, selain daripada penanda wacana tersebut, setiap perenggan juga harus mempunyai satu idea utama yang disokong dengan huraian dan contoh yang sesuai. Dengan cara ini, pembaca dapat mengekalkan fokus terhadap isi penting dan tidak keliru dengan maklumat yang bercampur. Kesimpulannya, koheren ialah kunci kepada penulisan akademik yang berkesan. Penulis bukan sahaja perlu mempunyai isi yang bernas, tetapi juga menyusun idea dengan teratur dan logik. Akhir sekali, penulisan yang koheren bukan sahaja memudahkan pembaca memahami mesej yang disampaikan, malah mencerminkan kebijaksanaan dan kematangan penulis itu sendiri. Baik, kini kita beralih pula kepada ciri-ciri koheren. Bagaimana kita ingin menghasilkan sebuah penulisan akademik dengan mematuhi ciri-ciri tersebut? Ciri-ciri yang pertama adalah idea utama mestilah jelas. Setiap perenggan dalam penulisan yang koheren perlu mempunyai satu idea utama yang jelas. Idea utama ini berfungsi sebagai fokus kepada perenggan tersebut. Manakala ayat-ayat lain bertindak untuk menyokong, menghuraikan atau memberikan contoh kepada idea tersebut. Tanpa idea utama yang jelas, penulisan akan kelihatan tidak terarah dan sukar difahami oleh pembaca. Ciri yang kedua adalah susunan ayat dan logik dan tersusun. Koheren juga dapat dicapai apabila ayat-ayat disusun secara logik dan teratur. Penulis perlu memastikan urutan idea mengikut aliran pemikiran yang mudah diikuti. Contohnya, bermula dengan pengenalan idea, diikuti dengan huraian dan diakhiri dengan kesimpulan. Susunan yang sistematik membantu pembaca memahami mesej penulis dengan lebih berkesan tanpa rasa keliru. Jadi, kita akan beralih kepada ciri koheren yang ketiga, iaitu peralihan idea yang lancar. Jadi, peralihan idea yang lancar amat penting untuk mengekalkan kesinambungan antara ayat dan perenggan. Hal ini boleh dicapai melalui penggunaan penanda wacana seperti selain itu, seterusnya, walau bagaimanapun dan oleh itu. Penggunaan penanda wacana ini menunjukkan hubungan antara satu idea dengan idea yang lain serta memastikan penulisan mengalir dengan baik. Dan yang terakhir sekali adalah tiada pencegahan idea dalam teks.
Penulisan yang koheren tidak mengandungi idea yang bercanggah atau bertentangan antara satu sama lain. Setiap ayat perlu disokong dan menyokong idea utama supaya tidak menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Dan dengan memastikan keselarasan antara isi-isi yang dikemukakan, mesej penulis dapat disampaikan kepada pembaca dengan tepat dan konsisten. Baik, unsur kedua yang penting dalam menghasilkan penulisan akademik yang baik adalah kohesi. Apa itu kohesi? Kohesi dalam penulisan akademik merujuk kepada hubungan yang wujud antara ayat dan unsur bahasa dalam sesuatu teks. Tujuan utama kohesi adalah untuk memastikan setiap ayat saling berkaitan dan menghasilkan penulisan yang tersusun serta mudah difahami oleh pembaca. Jadi, kita akan beralih kepada cara mewujudkan kohesi dalam penulisan kita. Jadi, cara pertama adalah kohesi dapat diwujudkan melalui penggunaan unsur tata bahasa dan kosakata seperti kata hubung. Jadi, contoh kata hubung yang kita boleh gunakan ialah selain itu, oleh itu, seterusnya dan akhir sekali. Selain itu, kita boleh gunakan kata ganti nama seperti dia, mereka, tersebut dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita menggunakan pengulangan perkataan penting. Dan akhir sekali, penggunaan penanda urutan masa seperti kemudian, selepas itu dan akhirnya. Jadi, unsur-unsur ini berfungsi sebagai pengikat yang menyatukan ayat supaya makna keseluruhan penulisan tidak terputus atau mengelirukan. Baik, kita beralih pula kepada ciri kohesi yang pertama. Ciri kohesi yang pertama adalah struktur ayat yang berbagai-bagai. Dalam penulisan akademik, kita tidak boleh menggunakan satu bentuk ayat sahaja. Ayat mesti pelbagai dari segi panjang, jenis dan susunan. Ada ayat penyata, ayat majmuk pancangan dan sebagainya. Kalau semua ayat pendek dan ringkas, pembaca akan rasa bosan dan tulisan nampak seperti laporan biasa. Tapi kalau kita pandai olah dengan struktur ayat yang pelbagai, penulisan jadi lebih hidup dan menarik. Contohnya begini. Ayat biasa. Pelajar perlu belajar untuk berjaya. Mereka mesti rajin membaca. Jika ditukarkan kepada ayat yang lebih kohesif, ia akan menjadi untuk mencapai kejayaan, pelajar bukan sahaja perlu belajar dengan tekun, malah mesti menjadikan membaca sebagai amalan harian. Jadi, ayat kedua bukan sahaja panjang, tapi juga lebih lengkap dan menunjukkan hubungan idea yang jelas. Dalam penulisan akademik, variasi ayat ini penting supaya mesej yang disampaikan jelas, tepat dan penulisan nampak matang. Kita juga kena pastikan setiap ayat yang saling berkait rapat dan menyokong idea utama, bukan sekadar ayat yang berdiri sendiri. Baik, sekarang kita beralih kepada ciri kohesi yang kedua, iaitu penggunaan tanda baca yang betul. Walaupun penggunaan tanda baca ini nampak kecil, tapi ia memainkan peranan besar dalam menentukan makna sesuatu ayat. Jadi, tanda baca seperti koma, noktah, tanda soal, tanda seru dan sebagainya membantu menunjukkan struktur dan intonasi ayat. Ia juga memudahkan pembaca memahami maksud penulis tanpa kekeliruan. Sebagai contoh, kalau kita tulis mari makan ayah dengan mari makan ayah, maksudnya sangat berbeza. Dalam penulisan akademik pula, tanda baca seperti koma atau noktah bertindih digunakan untuk menunjukkan kesinambungan hujah. Contohnya dalam ayat ini, kajian menunjukkan hubungan yang signifikan antara tekanan kerja dan prestasi. Oleh itu, pihak pengurusan perlu meneliti beban kerja dengan lebih serius. Penggunaan noktah bertindih dan koma menunjukkan hubungan logik antara dua idea dan itulah ciri kohesi. Selain itu, penggunaan tanda soal, tanda kurung dan tanda epilepsi juga ada peranannya. Ia menunjukkan nada penulisan, jeda bacaan serta maklumat tambahan tanpa mengganggu aliran isi utama. Jadi, tanda baca bukan sekadar hiasan tulisan, tapi simbol yang menentukan makna dan irama penulisan. Baik, sekarang kita masuk ke ciri yang ketiga, iaitu perenggan yang dibina mestilah dengan baik. Dalam penulisan kohesif, setiap perenggan mesti mempunyai satu idea utama yang jelas dan dikembangkan dengan ayat sokongan serta contoh. Biasanya, perenggan bermula dengan ayat topik yang memperkenalkan idea utama,
diikuti dengan ayat huraian dan ayat penegasan sebagai rumusan. Kalau struktur perenggan teratur, pembaca akan mudah mengikuti aliran pemikiran penulis. Sebagai contoh, kalau kita tulis esei tentang kepentingan teknologi dalam pendidikan, perenggan pertama boleh memperkenalkan topik. Contohnya, teknologi memainkan peranan penting dalam memodenkan sistem pendidikan negara. Lepas itu, ayat seterusnya boleh menghuraikan bagaimana teknologi membantu guru dan pelajar, diikuti contoh seperti penggunaan komputer riba dan pembelajaran dalam talian. Akhirnya, perenggan ditutup dengan ayat penegas seperti, jelaslah bahawa teknologi telah menjadi medium penting dalam memperkasakan pembelajaran masa kini. Struktur macam ini menunjukkan penulisan kohesif dan tersusun. Kalau perenggan disusun sebarangan, pembaca akan keliru tentang isi utama yang nak disampaikan. Kohesi bukan sahaja pada ayat, tapi juga pada cara perenggan dibina. Setiap perenggan mesti berkait dengan topik utama keseluruhan penulisan, barulah tulisan itu nampak menyatu dan kukuh. Kita akan pergi kepada ciri keempat, iaitu penggunaan kata hubung yang tepat. Jadi walaupun penggunaan kata hubung ini nampak kecil, tapi sebenarnya ialah mengikat idea-idea dalam penulisan supaya tidak terpisah. Kata hubung seperti dan, tetapi, oleh itu, sebaliknya, walau bagaimanapun, selain itu, seterusnya, semuanya membantu menunjukkan hubungan logik antara ayat. Misalnya, hubungan sebab akibat, perbandingan, penambahan atau penegasan. Contohnya, pelajar perlu menguruskan masa dengan baik kerana pengurusan masa yang lemah boleh menjejaskan prestasi murid. Kata hubung kerana di sini menunjukkan sebab dan akibat. Kalau kita nak tambah idea pula, kita boleh guna selain itu atau tambahan pula seperti selain itu, pelajar juga perlu mempunyai disiplin diri yang tinggi. Bila kita guna kata hubung dengan betul, peralihan antara ayat menjadi lebih lancar. Pembaca akan nampak kesinambungan idea dalam penulisan, bukan seperti ayat yang terpisah-pisah. Tapi kalau salah guna, maksud ayat boleh berubah. Contohnya, kalau kita guna walaupun pada tempat yang tak sesuai, ayat tu boleh jadi pelik. Jadi, penggunaan kata hubung yang tepat menjadikan penulisan kita bukan sahaja kohesif, malah nampak logik dan mudah difahami pembaca. Ia ibarat gam yang menjatuhkan semua isi dalam penulisan supaya tidak longgar. Ciri yang kelima ialah peralihan antara perenggan dengan bahagian lain dalam penulisan. Ciri ini sangat penting sebab menunjukkan kesinambungan antara satu idea besar dengan idea yang lain. Kadang-kala, penulis lupa nak hubungkan perenggan. Akibatnya, tulisan nampak macam sekumpulan perenggan yang berdiri sendiri. Padahal, setiap perenggan mesti saling berkait supaya wacana keseluruhan nampak mengalir dan logik. Sebagai contoh, kalau perenggan pertama bercakap tentang kepentingan pendidikan, perenggan kedua boleh bermula dengan frasa seperti selain itu atau tambahan pula untuk menunjukkan kesinambungan. Ataupun kalau perenggan seterusnya membawa pandangan berbeza, kita boleh guna walau bagaimanapun atau sebaliknya. Kata-kata ini membantu pembaca bersedia untuk menerima idea baharu tanpa rasa janggal. Peralihan yang baik juga dapat dilihat di bahagian penutup. Perenggan penutup seharusnya merumuskan keseluruhan isi dengan ayat seperti kesimpulannya. Penulisan yang kohesif amat penting dalam memastikan mesej yang disampaikan dengan jelas. Ayat sebegini mengikat semula semua isi yang telah dibincangkan. Peralihan ini ibarat jambatan yang menghubungkan satu perenggan ke perenggan yang lain. Tanpa jambatan, pembaca akan terputus di tengah jalan dan hilang fokus terhadap isi penulisan. Sebagai kesimpulannya, ada 5 ciri utama yang membentuk penulisan yang kohesif. Kepelbagaian struktur ayat, penggunaan tanda baca yang betul, perenggan yang tersusun dengan baik, penggunaan kata hubung yang sesuai dan peralihan antara perenggan yang lancar. Jadi, semua ciri ini saling melengkapi antara satu sama lain. Kalau salah satunya diabaikan, keseluruhan penulisan akan terjejas. Kohesi bukan sekadar soal tata bahasa, tapi tentang bagaimana idea disusun dan dihubungkan supaya mesej dapat sampai kepada pembaca dengan berkesan. Secara ringkasnya,
Penulisan yang kohesif menunjukkan kematangan dan ketelitian seorang penulis. Ia menjadikan esei, laporan atau kertas kerja menjadi lebih menarik, mudah dibaca dan berkesan. Jadi sebagai akhir kata, itu sahaja penerangan kami berkaitan dengan konsep kohesi dalam penulisan. Afiq, masa kita buat analisis tentang dua perenggan tadi tu, saya perasan perenggan pertama yang kita tulis tu sebenarnya langsung tak menepati aspek kohesi dan koheren. Bila saya baca semula, ayat-ayat ni terasa macam terpisah dan tidak ada hubungan antara satu sama lain. Betul tu Ahmad. Saya pun rasa benda yang sama juga. Contohnya, ayat pertama kita tadi, remaja banyak masalah pada masa kini. Tapi lepas tu, kita terus sebut buli berlaku di sekolah dan ada juga suka menggunakan telefon. Ayat ni macam melompat daripada idea ke idea yang lain tanpa sebarang penanda wacana yang hubungkan kedua-duanya. Ya, dan sebab tu perenggan tu tak nampak tersusun. Dari segi kohesi, kita boleh kata teks tu lemah sebab tak guna penanda hubungan yang boleh mengikat ayat. Tak ada perkataan seperti selain itu, oleh itu, sebab itu, walau bagaimanapun yang membantu pembaca faham urutan idea. Saya setuju. Jadi selain itu, penggunaan kata ganti pun tak konsisten. Kadang-kadang kita guna remaja, lepas tu kita tukar kepada pelajar. Kemudian kita guna mereka tanpa penjelasan jelas siapa yang dirujuk. Itu boleh mengirukan pembaca. Dari segi kohesi bahasa, sepatutnya kita jaga kesinambungan rujukan supaya pembaca tahu apa yang dimaksudkan sepanjang perenggan. Betul. Dan kalau kita tengok dari aspek koheren, masalahnya lebih besar. Idea-idea dalam perenggan pertama bercampur-campur. Ayat tentang buli, media sosial, keluarga dan mangsa semuanya muncul tanpa susunan logik. Tiada satu pun ayat topik yang betul-betul memperkenalkan idea utama. Jadi, pembaca tak tahu apa sebenarnya yang hendak disampaikan. Tepat sekali. Kalau ikutkan struktur perenggan yang baik, ayat pertama sepatutnya memperkenalkan fokus. Ayat-ayat seterusnya menghuraikan dengan contoh dan penjelasan. Kemudian diakhiri dengan ayat penegas atau penutup. Tapi dalam perenggan tu tadi, saya nampak semua idea tu bercampur. Sekejap cakap pasal teknologi, sekejap cakap pasal rakan sebaya, lepas tu pasal keluarga pula. Jadi sukar nak nampaklah tuju perbincangan tu. Jadi selepas kita sedar kelemahan tu, kita baiki dan hasilkan perenggan kedua yang lebih menempati aspek kohesi dan koheren. Dalam perenggan baharu tu, kita mula dengan ayat topik yang jelas, iaitu selain faktor keluarga, pengaruh rakan sebaya turut menjadi penyumbang utama kepada berlakunya perbuatan buli. Ayat ini terus memperkenalkan isu yang hendak dibincangkan, iaitu peranan rakan sebaya dalam perbuatan buli. Betul tu. Lepas tu kita sambung dengan ayat sokongan yang menerangkan sebab-sebab kenapa rakan sebaya boleh mempengaruhi remaja untuk membuli. Contohnya, kita tulis je, remaja yang ingin diterima dalam kelompok sosial tertentu mudah meniru langkah agresif rakan mereka bagi membuktikan kehebatan atau mendapatkan pengakuan. Jadi, ayat ni menjelaskan sebab secara logik dan berkait rapat dengan ayat pertama. Ya, dari segi koheren pula, kita masukkan penanda wacana seperti dalam banyak kes dan tetapi untuk menunjukkan hubungan antara ayat. Contohnya ayat, dalam banyak kes, perbuatan buli dilakukan bukan semata-mata kerana kebencian terhadap mangsa, tetapi disebabkan keinginan untuk menunjukkan dominasi. Di sini kita boleh lihat kesinambungan idea daripada sebab kepada kesan. Ya, jadi kita tambah lagi ayat yang menyentuh isu buli, iaitu buli cyber juga semakin membimbangkan apabila pelajar menggunakan media sosial untuk menyebarkan aib, mengejek atau menjatuhkan maruah orang lain tanpa rasa tanggungjawab. Ayat ini bukan sahaja menutup perenggan dengan baik, tetapi juga mengaitkan isu tradisional dengan fenomena moden. Ia menjadikan perenggan lebih relevan secara menyeluruh. Jadi, dari segi koheren, perenggan kedua ini jauh lebih tersusun. Setiap ayat berkait rapat dengan idea utama dan disusun mengikut urutan logik, daripada punca kepada sebab, kesan dan contoh. Pembaca boleh faham jalan fikir penulis dengan mudah. Kesimpulannya,
Perenggan pertama tadi kita gagal untuk mencapai tahap kohesi dan koheren sebab ayat-ayatnya tidak berpaut dan idea yang bercampur. Manakala perenggan kedua pula kita berjaya sebab setiap ayat saling berkait dan memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang ingin kita bincangkan. Dengan susunan yang teratur, penggunaan penanda wacana yang sesuai dan fokus yang kekal, barulah sesuai perenggan dianggap benar-benar kohesif dan koheren. Betul Taufik. Ini membuktikan bahawa dalam penulisan karangan, aspek kohesi dan koheren ini sangat penting supaya mesej yang ingin disampaikan itu jelas, tersusun dan mudah difahami oleh pembaca. Baik, kita beralih pula kepada konsep. Apa